Malaysia ni negara yang keluarkan gas, tapi kenapa rakyat Malaysia tak boleh guna? Tonggas oh tonggas, kemarin ramai gila bising, macam lah dekat rumah pakai 3 tong serentak. Kat rumah kita masih boleh pakai tonggas hijau ni ya saudara. Setakat ni KPDN tak ada lagi sita, saman atau rampas siapa yang pakai tong hijau ni. Tapi yang berniaga macam mana? Makcik-pakcik ataupun B40 yang berniaga menggunakan kurang daripada 3 tong gas, tak ada apa-apa tindakan yang akan dikenakan. Tong gas ungu ni hanya diwajibkan untuk peniaga yang menggunakan lebih daripada 3 iaitu 4 ke atas serentak. Jadi siapa yang pakai? Restoran ataupun industri yang berskala sederhana ataupun besar. Skala besar tu macam mana korang bayangkan satu tong gas korang pakai kat rumah berapa lama baru habis. Jadi kalau setakat peniaga tepi jalan jual hohem pisang tu, kopok leko, pau ke apa ke, diorang takkan pakai sebanyak tu. Diorang pakai LPG 14kg yang masih lagi ada subsidi. Korang kena tahu 42kg ke atas adalah untuk komersial, 42kg ke bawah dibolehkan untuk peniaga kecil. Tapi ini nama dia Op Gasak. Ini nak gasak rakyat. Ops Gasak. Operasi gas memasak. Dan setahu saya, premis yang diperiksa hanya diberi notis makluman, bukan disita dan bukan kompaun. Penguatkuasa jalankan tanggungjawab pun korang marah. Kalau rakyat tak ikut undang-undang, contoh potong line ke, aksiden langgar lari ke, korang marah juga kan? Sebab tak ada penguatkuasaan undang-undang. Jadi bagilah penguatkuasa buat kerja mereka. And I think it's a bit unfair kalau orang nak salahkan kerajaan Madani. Sebab punca kuasa Op Gasak ni daripada PPKB pindaan 2021. Mereka yang membantah benda ni pada hari ini menjadi kerajaan pada ketika itu. Jadi kenapa diorang tak bantah waktu tu tapi diorang bantah waktu ni? Sedangkan kerajaan Madani ni baru buat 2-3 tahun je.